sayang, masak apa tu? Jom hari ni kita masak satu makanan tradisi yang orang dah lupa, iaitu pulut serunding kelapa yang pedas-pedas manis. Resepi ni mudah je, dia ada 3 part tapi satu part tu dia renyah sikit. Nanti saya bagi tahu sebab apa. So mula untuk part 1 ni kita masukkan 2 pot beras dan kita basuh dia bersih-bersih. Lepas tu kita rendamkan 2 ke 3 jam. Sementara tu jom kita ke part 2, serunding kelapa. Kita sangaikan setengah sudu besar jintan putih, jintan manis, ketumbar, sangaikan dengan api yang perlahan dan kita ketepikan. Untuk bahan kisar, masukkan bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup, serai 2-3 batang, empas sangai tadi, udang kering yang dah direndam, masukkan sekali dengan air, kisarkan sampai ia lumat elok. Lepas tu kita boleh tumiskan dengan minyak yang panas sampailah pecah minyak. Untuk pedas, kita masukkan cili kisar, kita tumiskan sampai betul-betul pecah minyak. Kalau kering boleh tambahkan air dan kita ulang proses ni. Masukkan air asam jawa, rasakan dengan garam, pisang keret, sambung tumis sampai warna jadi pekat. Bila dah pecah minyak, kita masukkan 1 biji kelapa parut dan kita kacaukan sampai ia sepati. Part ni yang saya cakap renyah tu sebab dia lama sikit nak jadi kering macam ni. Tapi jangan risau, buat je banyak, nanti di hujung video saya bagi tahu sebab apa. Untuk kukus pula, masukkan beras yang dah direndam, 1,5 pot santan yang dicampur air. Agak-agak air tu paras beras je. Perasakan dengan garam, kalau boleh biar ada rasa masin tu, kita nak bagi ada rasa lemak tu. Kalau guna santan kotak, masukkan sedikit minyak dan last sekali daun pandan. Lepas tu kita boleh kukuhkan selama 25 ke 30 minit dengan api yang perlahan. Bila pulut dah masak, kita boleh angkat dan sejukkan. Bila dah suam suku, boleh ambil pulut kita tadi dan kita bentukkan kuih kita. Untuk shape ni terpulang pada korang nak buat bulat ke lopes hari tu ke, macam onigiri style sushi tu ke, mana-mana boleh. Lepas tu kita gaulkan dengan serunding kelapa yang kita buat tadi, gaulkan sampai sekata elok. Kalau boleh biar lebih sikit serunding kelapa tu, baru sedap makan. Lepas tu kita hidangkan. Sialah menu kita hari ni, pulut serunding kelapa. Rasa yang pedas-pedas manis, aroma rempah ratus dari serunding kelapa, pulut yang lembut masin berlemak, memang sedap. Inilah sebab dia, dengan serunding kelapa banyak kuih muih yang sedap yang kita boleh buat. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan.